meraikan dan memeriahkan majlis perbarisan tamat latihan kursus asas PGA pegawai anggota Pakar Rendah Siri 1 2014 pada pagi ini. Jadi seperti mana yang telah pun dimaklumkan, pada pagi ini kita menyaksikan seramai 54 pegawai kanan polis dan 138 anggota Pakar Rendah telah hampir 3 bulan menamakan kursus asas pasukan gerakan AM Siri 1 2014. Jadi kursus ini merupakan salah satu kursus asas yang sangat mustahak. Selain daripada kursus asas semasa mula-mula memasuki pasukan polis, mereka yang diserapkan dalam pasukan gerakan AM, kalau dulu kita kenali sebagai pasukan polis hutan, mereka perlu menjalani kursus selama 4 bulan, kursus asas. Dulunya dipanggil kursus asas PPH, sekarang dipanggil kursus asas PGA. Jadi kursus ini sangatlah mustahak kerana pasukan gerakan AM, mereka ini dalam penugasan mereka bergerak dalam satu kumpulan besar, dalam satu organisasi yang memerlukan saluran kawalan kuasa, kawalan dan perintah terlaksana dengan sistematik, mesti ada mekanisme. Jadi justru kursus yang dijalankan ini adalah untuk membentuk setiap pegawai dan individu dalam pasukan gerakan AM, mereka dapat bergerak dalam satu pasukan yang fluid, yang berkesan dalam apa juga situasi. Secara umumnya, objektif utama mereka ialah untuk sebagai pasukan simpanan persekutuan bagi apa-apa insiden yang di luar jangkaan. Dan juga dalam konteks yang lain, mereka juga dilatih untuk memelihara ketenteraman awam selain daripada operasi-operasi mencari dan menyelamat, dan sebagai pasukan bantuan sokongan kepada pasukan tugas AM dalam pencegahan jenayah. Jadi kalau kita lihat dalam tempoh 3-4 tahun yang lepas, 4 ke 5 tahun yang lepas, pasukan gerakan AM bukan sahaja terlibat dalam tugas-tugas seperti yang saya nyatakan tadi, mereka lebih tertumpu kepada, kalau kita lihat, kepada bantuan kepada inisiatif NKRA. Namun demikian, dalam insiden yang baru-baru ini yang berlaku pada tahun 2013, insiden Lahadatu, kita dapati bahawa keperluan PGA bukan sahaja setakat untuk seperti mana saya katakan tadi, mereka benar-benar diperlukan dalam barisan pertama sebenarnya untuk memastikan ancaman-ancaman pengganas, tidak kira daripada mana mereka datang, sama ada ancaman daripada luar negeri maupun daripada dalam negeri. Jadi kita harapkan kursus-kursus seperti ini akan kita teruskan di masa-masa akan datang. Satu cabaran bagi saya sebab hampir 3 bulan ni saya berjauhan dengan family, anak semua. Tapi dari segi latihan, bagi saya semuanya saya boleh jalankan semua. Yang paling penting ketahanan fizikal dan mental itu memang asas utama. Dan satu lagi, disiplin diri kita sendiri daripada kita sendiri dan kerjasama dalam pasukan. Oh, banyak, memang banyak. Okey, apa yang lelaki buat, okey, kita kena buat juga, follow. Kalau takkan kita akan ketinggalan di situ, kita rasa macam rugi tak dapat follow diorang buat. Okey, dari segi teknik-teknik tempuh, apa yang kita belajar, ilmu medan perang. Okey, dari situ kita praktikkan, kita buat amali semua sama-sama dengan diorang. Okey, dari situ okey, kita boleh buat. Nah, why not, lelaki boleh buat, kita boleh buat kan. Situ salah satu cabaran untuk kita sebagai perempuan boleh buat juga. Tahun lepas lepas rekrut, lapor balai sekejap, lepas tu seminggu tu lapor pelapor untuk training Presiden Pura 1 PRN. Saya bangga. Ini bahagian katakan menembak. Setakat ni selama tempoh berhemat ni belum lagi. Tapi yang ni saya buat yang terbaik lah. Sebab dalam pasukan gerakan tembak bukan senang kan. Tak jangka lah dapat. Memang tak jangka sebab ramai dengan batalion-batalion lain lagi dengan
komando lagi. Jadi tak sangka lah boleh dapat yang terbaik. Terima kasih.